Bagaimana mereka boleh masuk? Kami masih menyiasat. Selepas mendapat akses ke akaun seorang pengguna, penyerang mencari kelayakan berkeistimewaan dan bergerak secara lateral sehingga mereka menemuinya. Akaun pentadbir? Kami telah melabur besar dalam penyelesaian pengurusan akses keistimewaan, PAM. Anda kata ia kukuh. Kebanyakan akaun bertahap pentadbir, kira-kira 90%, berada dalam PAM. 10% terakhir merupakan yang paling sukar. Ia merangkumi semua akaun perkhidmatan. Ingatkan saya, mengapa akaun perkhidmatan itu tidak boleh dipindahkan ke PAM? Dan kata laluan mereka diputarkan secara automatik? Boleh, cuma sukar. Akaun perkhidmatan ialah automatik. Log masuk bukan manusia, yang digunakan oleh perisian dan peranti, dan ia digunakan di mana-mana. Platform sandaran kami memerlukan satu. Untuk menyambung ke setiap pelayan dan komputer riba. Pencetak menggunakannya untuk kemaskini firmware. Pendaftar sijil otomatik, aplikasi yang membuat pertanyaan ke aktif diresitori. Tugas berjadual yang mengakses pangkalan data. Setiap satu bergantung pada akaun perkhidmatan. Faham. Tetapi mengapa penyerang menemui akaun perkhidmatan dengan keistimewaan yang begitu tinggi? Mengapa mereka boleh menggunakannya untuk log masuk di seluruh syarikat? Dua perkara. Pertama, keistimewaan itu wujud karena skrip dan tugas berjadual sering memerlukan hak yang tinggi. Akaun tersebut sepatutnya hanya mempunyai akses kepada pelayan yang disentuhnya, seperti pelayan pangkalan data. Bukan lebih luas dari itu, contohnya bukan ke pelayan pencetak atau komputer riba pengguna. Kedua, mengahadkan akses memerlukan usaha sebenar. Pasukan penyediaan berdepan tarif akhir yang ketat, jadi pilihan selamat ialah memberikan peruntukan berlebihan dan membetulkannya kemudian. Sekarang gandakan ini, dengan sebanyak mana aplikasi yang kita sokong, dan sebanyak mana produk yang perlu kita selenggara, dan kemas kini, dan Anda boleh dengan mudah berakhir dengan ratusan akun perkhidmatan. Bayangkan berapa banyak daripadanya yang terlebih peruntukan. Dan penyerang hanya perlu mencari satu sahaja. Tepat. Mereka kompromi satu, ganakannya untuk mencari yang lain, dan ulang sehingga mereka mencapai sistem kritikal. Kemudian permainan tamat. Bukankah kita telah melaksanakan pelayan loncatan khas untuk pentadbir sambung bagi kerja kritikal? Ya, memang. Ada penyelesaian yang baik untuk masalah. 15 tahun lalu. Penyerang telah menyesuaikan diri, dan kita tidak mengejar perkembangan. Kita meningkatkan bajet keselamatan setiap tahun, tetapi kita masih ketinggalan? Apa cadangan pasukan? Itu membawa kepada soalan kedua Anda. Mengapa log masuk penyerang tidak disekat? Ingat user and entity behavior analytics. Penyelesaian yang kami cadangkan itu? Betul. Produk UEBA itu yang mempelajari corak penggunaan biasa dan memberi amaran tentang anomali. Tepat. Penyerang berhubung pada waktu malam, ketika tiada siapa sepatutnya bekerja. UEBA akan menandakannya, tetapi ia belum dipasang. Jika lembaga meluluskan UEBA, adakah itu mencukupi? Tidak. Selepas pihak lawan memperoleh akses keistimewaan, mereka boleh menyamar, mempelajari corak, dan mengelak daripada kelihatan mencurigakan. Mereka malah boleh memperdaya UEBA. Dan biasanya teka, UEBA sendiri menggunakan akaun perkhidmatan untuk mengumpul data. Tepat sekali. UEBA ialah satu lapisan pertahanan. Kita memerlukannya, tetapi kita juga memerlukan lapisan tambahan. Anda lebih tahu daripada saya. Kita mempunyai sumber yang terhad. Jika kita melaksanakan produk ini, itu bermaksud ada perkara lain yang tidak dapat diselesaikan. Memandangkan kekangan sumber kita, langkah tunggal manakah yang akan memberi impak paling besar dan paling banyak mengurangkan risiko daripada akaun terlebih peruntukan? Ada sesuatu yang kami sedang uji. Hanya dalam pasukan keselamatan buat masa ini. Ia sesuatu yang disyorkan oleh Microsoft hampir sedekat. Privileged Access Workstation, atau PAW. Organisasi pada tahap kematangan keselamatan yang lebih tinggi menggunakannya. Bagaimana PAW berbeza daripada hos bastion lama? Pengasingan. Anda tidak boleh menyambung ke PAW dari jauh, Anda mesti duduk di papan kekunci. Halangan fizikal itu bermakna penyerang dengan akses rangkaian tidak akan dapat log masuk. Mereka perlu mengelak berbilang kawalan dan mempunyai kehadiran fizikal hanya untuk log masuk. Apa yang melambatkan ujian?
Penggunaan PAW melibatkan setiap pentadbir, meja perkhidmatan, pelayan, rangkaian, aplikasi. Kita perlukan sokongan untuk mengelakkan merosakkan niat baik yang telah kita bina. Sisi positif insiden ini ialah lembaga akan mendengar. Jika kita boleh mengelakkan pengulangan, mereka akan menyokongnya. Tiada jaminan, tetapi tidak syak lagi bahawa PAW meningkatkan kos bagi mana-mana penyerang dengan ketara. Baik. Serahkan kepada saya. Adakah perbualan ini kedengaran biasa? Anggaplah ia sebagai interaksi yang boleh dikaitkan antara seorang CIO dan CISO, atau antara CISO dan pengarah operasi keselamatan, atau dengan pengurus respons insiden. Jika anda mempunyai pelan respons insiden yang jelas dan mampu menjalankan latihan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 kali setahun, maka apabila insiden keselamatan berlaku, semua pihak sudah biasa dengan peranan mereka. Pasukan respons insiden menentukan sejauh mana insiden itu. Pasukan keselamatan yang lain dan pasukan IT berusaha memastikan impak terkawal dan melakukan apa yang mereka mampu untuk memastikan perkhidmatan dipulihkan dan perniagaan beroperasi dalam masa yang paling singkat. Selain mendapat kemas kini tetap tentang insiden tersebut, lembaga yang hands-on akan berminat dengan gambaran besar bagaimana kita mencegah masalah seumpama ini pada masa hadapan. Langkah apa yang boleh diambil untuk mencegahnya? Faktor apa yang menghalang langkah tersebut? Apa yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan halangan-halangan itu, supaya organisasi mempunyai peluang terbaik untuk mengatasi cabaran seumpama ini pada masa akan datang, dan bagaimana ini memaklumkan strategi keselamatan? Perbualan yang kita dengar tadi hanya menangani bahagian kedua pelan untuk melindungi akaun berisiko tertinggi anda. Bahagian pertama melibatkan membuat inventori semua akaun dalam persekitaran anda. Tujuannya, sama ada ia masih digunakan, bila kata laluannya terakhir diubah, tahap akses yang diberikan, dan menjawab soalan-soalan logik yang lain. Seperti, adakah terdapat akaun perkhidmatan dalam persekitaran anda yang mempunyai kebenaran domain admin? Berapa banyak yang mempunyai akses serupa dengan domain admin? Adakah anda menjalankan alat seperti Bloodhound untuk memahami hubungan keistimewaan dalam persekitaran anda dengan lebih baik dan berusaha untuk mengurangkannya? Adakah pasukan anda mampu melaksanakan tugas ini, atau adakah anda perlu mendapatkan pihak luar untuk membantu? Projek keselamatan keutamaan tinggi apa lagi yang perlu diselesaikan sebelum anda boleh memulakan yang ini? Dan bagaimana projek-projek tersebut mengurangkan risiko kepada organisasi jika anda membuat analisis perbandingan? Itu sahaja, Skim episod 4. Saya Vafa Dario Izzadinia. Saya harap anda menikmati format penceritaan episod ini, seperti mana saya menikmati menyediakannya. NES Radio ialah inisiatif yang menggunakan suara janaan AI untuk berkongsi cerita dan perbincangan keselamatan siber dalam bentuk pertuturan kepada pendengar dalam pelbagai bahasa. Jika anda ada cadangan cerita yang ingin dikongsi atau soalan untuk diterokai dengan lebih lanjut, hantarkan mesej kepada saya di nesradio.net. Jika anda suka kandungan ini, beritahu rakan-rakan anda. Dan ingat, stay curious.